Loncan. Balik sekolah je beli, balik sekolah je beli. Adik sekarang umur berapa? Umur 21. Potong kaki kiri ni sejak bila? Seminggu sebelum puasa. Tahun ni lah. Tahun ni. Sebab kencing manis pun mungkin lah. Muda lagi kencing manis ni. Dulu masa duduk sekolah apa tu, macam minum yang manis banyak ke apa ke? Dia air. Air lebih kurang pada makanan lah. Air lah. Banyak minum air apa tu? Air loncan. Loncan. Zaman dulu punya air lah. Air tin lah ke air botol? Air botol. Balik sekolah je beli, balik sekolah je beli. So sekarang umur 21 dah potong kaki ni. Masa awal potong kaki tu rasa macam mana? Rasa macam susah lah nak berjalan. Mikir juga. Kita nak berjalan susah, kerja pun susah. Sebelum potong kaki tu bekerja lah? Kerja dekat McDonald, Perak, Masjid Jamek. Berapa lama kerja situ? Setahun 6 bulan. Dah potong kaki ni? InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki masuk. Kalau tak ada, cari rezeki lain lah. Saya amat gembira lah dapat boleh berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada kru BSN Prihatin kerana membantu keluarga kami. Dan kami tak mampu nak balas jasa kru BSN Prihatin.